Assalamualaikum sahabat-sahabat kita lagi. Hari ni Aki nak tunjuk buat cara-cara buat telur sarang. Kita bahan tadi kena ada bekas untuk buat roti jalur ni. Lubang banyak. Telur biji, tepung jagung, air. Kita mula buat. Kita masuk air dulu. Tepung jagung. Macam-macam. Dia air tu. Kita masukkan telur. Macam-macam. Yang itu kita panaskan api. Pastikan minyak betul panas. Perang-perang sikit tu boleh terus lipat. Lipat sekali lagi. Terus